Tengok batu ni guys. Hui, bentuk penumbuk. Ini ke yang macam, oh okey. Oh mak aku panggil balik. Aduh. Sayangnya dah tak ada view lah. Ni ke? Ha? Oh. Ni lah dia gua dia. Oh, ada batu boleh bertapa kat situ. Yang paling cantik dekat sini bila view sunset. Memang cantik. View sunset kata dia tu. Duduk sana tak gambar? Orang pakai ni. Pakai handphone tu. Lah, live tadi dah. Mati. Ni live baru, lambat sikit. Ni dah gambar tu. Sekejap, tapi tak kat gambar jauh sikit. Buka langkah lah ni. Ni dia guys. Buka langkah ni. Share balik guys. Dah termati. So inilah dia kawasan yang dikatakan. Siapa berani bolehlah duduk. Betul-betul ada batu dekat tengah-tengah tu. Boleh meditasi kat situ. Main guys. Ini siang tak ada benda. Malah. Okay. Buka langkah. Lagi. Okay ni guys. Alah nak tengok gambar. Ni guys ya. Baguslah tempat ni kalau untuk nyali. Sebab malam memang tak ada lampu sosong kat sini. Alamak ada pet. Okay, itulah. So, itulah tadi kita nak ucapkan terima kasih kepada adik Mi selaku pesilat Malaysia juga kan. Dia kira kat sini dia kira tim DHP jugalah. Okay, guys, nampak kan view dia dari sana tadilah ada tempat-tempat yang dia tunjuk tadi. Daripada situ boleh datang ke sini. Ada pula lah yang cantiknya. Kalian lihat kalau uji nyali di sini. Okey. Itu adalah batu gua. Dan di atasnya ada pokok. Dan pokok itu yang menarik perhatian kita. Kan? Okey guys. Setakat ini saja Daisy sebab Daisy pun nak kena masuk kerja. Jadi kepada semua sahabat tim dan supporter yang ingin bercuti dan ingin membuat membuat hunting untuk menelusuri tempat ni, sila dah datang ke Pulau Tioman, Kampung Genting. So Daisy ada kat sini 1 tahun. Jadi terima kasih kepada pemburu dunia gaib. Terima kasih kepada SCP. Terima kasih kepada Apai. Terima kasih kepada semua sahabat. Terima kasih Abang Zulkifli. Terima kasih kepada Fasha, Risha, Etun, Salmah, Meon, siapa lagi? Malau, siapa lagi? Semua. Terima kasih kerana sudi
teman Daisy untuk pergi racing tadi. So sekarang kita tak lagi dah lama sebab nak start kerja. Jadi mungkin kita akan jumpa di lain sesi. Mungkin kita akan cuba menyusuri sana pula. Okay guys. Okay, sebelum tu lihatlah pemandangan. Siapa nak berkenalan dengan Abang Baju Hitam tu boleh? Boleh je. Boleh je PM Kakak Daisy. Abang Baju Hitam ada orang nak berkenalan. Okay, boleh follow Instagram dia. Okay, inilah dia gua ya. Atas tu pokok. Itu yang membuatkan menarik tau guys. Tengah tu ada batu. Atas tu ada pokok. Jadi, inilah aktiviti Daisy Hunter di sini. Banyak sini pokok untuk meditasi, tapi tempat tadi amat menarik. Tapi Daisy tak dapat nak masuk hutan lah sebab tak ada bawa barang, tak ada persiapan. Just racing, share lokasi. InsyaAllah Daisy akan share lagi. Okay? Dia share lagi. Amat menarik. Ini pada semua sahabat yang telah menonton. Okay. Jom. Waktu kita kejar. Mak bocor. Oh, ayo. Jatuh. Basah kasut. Jatuh. Basah kasut. Okay, jom. Balik ke tempat kerja Daisy. Ya dah. Meditasi. Saya rasa ustaz saya suka ni. Tengok tempat ni. Batu ni. Mi, kau tengok batu tu, Mi. Macam bentuk dia. Kalau guys nampak tak batu tu? Tempat Daisy jatuh tempat Daisy. Habislah selfie. Oh, boleh duduk di atas batu tengah-tengah tu. Aduh, sakit jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sini main ulit mayang best ni kat laut ni. Ulit mayang. Ada yang mengikut. Ini cari apa? Ya, Daisy duduk dekat atas sekali sana. Nampak tak batu tu guys? Nampak tak batu tu? Boleh duduk tau. Dia atasnya rata. Kalau uji nyali meditasi memang sesuai. Malam-malam kat situ. Maksudnya di sini kalau kita main dari segi kebatinan, ataupun kita boleh buat dua, iaitu darat dan laut. Ya, sir daripada sir Allah daripada darat dan laut. Rantaklah Dema. Tu Dema nak cari rantaklah. Daisy dah tumpah dah penat.
sini guys. Ulek mayang diulek, ulik dengan jala jemala. Guys, banyak lagi. Sebenarnya nak kena explore. Kat dalam tu pun tu ada gua satu. Tu ada gua. Nampak tak? Nampak tak guys? View dah sikit tak? Tadi dah terlag. Tu dalam tu. Umur mayang di umbor. Tu ada satu gua, dia ada dua gua. Ada dua gua. Harus tinggalkan diorang kat sana. Guys, kalau buat resi tak suka ada orang ramai. Dia suka seorang-seorang. Barulah merasakan. Tapi ada je nak escort. Okey, mana yang terlepas tadi boleh tengok balik ya. Tadi dia ambil gambar macam gua. Perbezaan di kawasan ini dengan kawasan yang kita pergi tadi. Korang nampak tak? Tempat tu tadi terlalu bersih. Kat sini line okey pakai tune talk. Tadi bukan lag, tadi dice tertekan. Dice tertekan. Dice tertekan tadi, bukan lag. Line tune talk, yes. Okay. Ada satu kawasan ini boleh masuk dalam. Tapi tak tahu ke mana. So hari ni Daisy tak akan terjam masuk dalam lah. Sebab Dice tak bawa parang. Tapi amat beza sekali. Terlalu amat berbeza. Di sini dan di tempat tadi. Di sini pun ada aura. Energi laut. Energi laut ya guys. So okay, kat situ pun cun kalau dia nyali. Yang paling best panjat batu tu, duduk atas tu dia nyali. Tapi kita jangan pakai mantra lah. Tapi cukup sekadar duduk dan zikir ke, ataupun duduk kalau yang tidak mengamalkan meditasi, duduk diam-diam aja. Tapi boleh main sikit-sikit lah pasang lagu. Cuba kalau kat sini tak boleh apa tau. Diorang cakap kalau pasang lagu yang berbunyi angklung ataupun buluh. Bila kita pasang lagu yang macam bunyi angklung ataupun buluh, diorang cakap lah benda itu akan hadir. Sebab sini biasalah kat pulau kan, kawasan-kawasan raya kan. Jadi kalau untuk tim-tim para, kalau kita main kat sini, cuba korang kita test pakai buluh ke kan. Tapi senyap-senyap je lah. Pakai lagu buluh yang berbentuk buluh, yang berunsur buluh. Sini pantang dia. So dekat tempat kerja kita orang pun yang pakai lagu buluh pun dah dibukakan. Diorang lah takut, Des tak takut. Maunya tak takut. Setan semua tu tak payah takut, ketuk kepala dia. Bukan cakap pasal betul. Terseram lah. Apa kata hari ni Des cuba lalu tempat tu waktu senja. Macam mana?
Dia lain lah. Dia baru waktu siang dia akan rasa lain. Waktu senja dia akan rasa lain. Menarik lah batu-batu sini. Okey, kalau korang lihat kawasan ni batunya amat berbanyak kan. Jadi kalau kita buat hunting sini, uji nyali boleh diletakkan setiap uji nyali dekat celah-celah batu tu. Okey. Pulau ni jarang ada orang datang. Hanya dalam setahun, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 macam tu. Pulau ni baru aja dibuka. Pulau ni baru saja dibuka sebab ada ribut taufan. Jadi tahun ni pun Daisy pun sama, bulan 10, 11, 12 cuti sebab pulau tutup. Semua orang pulau keluar ke Mersing, keluar ke darat sebab taufan. Jadi baru seminggu Daisy kat sini dan taufan ribut dah. Monsun baru habis. Bayangkan 3 bulan pulau ini tak ada orang, dikosongkan. Sekarang ni baru dia orang masuk sikit-sikit gitu. Okey. Sementara tak ada pelancong, Des bolehlah resi untuk korang. Nanti bulan 3 busy, ada pelancong, busy. Tapi sahabat-sahabat yang datang sini okey je. Okey, cuba perhatikan siapa yang pandai sekejap saya ambil. Duduk soal lepas tu bukan lagu lagi. Betul. Aku tak ada lagu Ulik Mayang apa. Berapa keluasan pulau ini? Separuh daripada Singapura, cu. Apa tak tahu. Tapi insya-Allah apa. Sekarang tak dibuat pasal siapa? Sekarang tak dibuat pasal budak tu kerja kat sini kan. Nanti dia bagi tahu pas mandi nanti bila free kita cuba, okey. Sana. Pulau besar, Pulau Tioman ni besar. Dia daripada tempat Daisy ni boleh pergi ke Paya, nama dia. Ke Paya. Laluan dia adalah laluan yang tadi tu. Tapi itulah bila siang diorang lalu darat, bila malam diorang akan lalu laut. Tu yang pelik tu. Perasan tak? Bersih kan? Pulau ni tak ada orang tapi bersih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hutan ni tak terusik tapi bersih. Nak lalu tak sini? Diorang kat sana tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kawasan ni masih seperti dijaga. Bersih kan? Sekejap, aku nak merasakan energi sini. Tapi aku rasakan seperti ini adalah laluan, pintu laluan. Betul tak guys?
Maaf ya sahabat, bukan Daz tak berani, tapi Daz mengambil langkah hati-hati disebabkan kes adik Acap. Yang adik Acap itu berlaku di Gua Kandu, iaitu di kampung Daz sendiri. Kan? Sebenarnya bersih gila. Bersih laluan dia. Jadi bukan Daz tak nak masuk, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Masuk sekejap boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat ni tak ada pernah orang masuk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Assalamualaikum. 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 Sebab tempat ni memang tidak pernah ada orang ni. Jadi diorang kat sana. Kalian lihat jalan dia. Kawasan dia bersih kan.